Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni aku ada beli satu set rantai O-ring beserta dengan sprocket belakang dan depan. Okay, kita nak cuba guna brand STT ni. Dekat online aku beli, dia orang cakap boleh pakai dalam sampai 2 tahun, 3 tahun. So kita cuba tengok betul. Okey, set rantai ni aku beli tak mahal tak sampai 100 pun. Harga dia tak silap aku dalam RM75 lah, siap post. Satu set ni sprocket belakang, sprocket depan, rantai O-ring. Sprocket ni dia orang cakap guna hardened steel. Hardened steel. Ni pun sama, hardened steel juga. Saiz 14, ni saiz 36, 428. Ni O-ring Okay, jom kita pasang dekat motor grease ni. Okay, kita longgarkan skru ni. Kemudian kita buka ni rantai punya pin ni. Okay, kita dah putuskan rantai tu. So aku nak buka ni. Aku nak bersihkan nak cuci dalam ni. Okey, aku dah bersihkan kawasan dalam ni. Okey, jadi aku nak pasang sprocket depan ni dulu Ini sprocket STT tu made in Japan, hardened steel. Okey, kita tengok ni dia, hardened steel. Alright, selesai, dia lebih kurang sama je. Sama je. Okey, kita masukkan dalam ni. Okey, kemudian ini dia punya wasi depan dia. Okey, itu gigi dia.
Mula-mula masa kita masukkan ekor gigi dia dulu. Okey, bila kita dah masuk ekor gigi dia, so kita pusingkan. Kita pusingkan. Tu dia. So dia akan lock gigi dia tu, dia akan pergi ke belakang ni. So dia lock Okey, kemudian aku nak cabut tayar belakang ni sebab aku nak tukar sproket belakang ni nak tukar sproket belakang ni, kita kena cabut tayar. Okey, kita buka ni. Ni saiz berapa? Aku biasa pakai guna adjustable spanner je. Ni. Okey, kita buka spanner tu. Kita kena tolak tolak macam tu. Ni sub ni kita kena cabut keluar Ni saiz 17 ni. Aku lupa tadi nak buka. Untuk dia pegang brake ni. Brake ni pun kita kena longgarkan. Okey, kita longgarkan brake ni. Okey, kita keluarkan tayar ni. Okey, yang ni kita letak balik. Nampak dia? Tu bush tu jangan hilang So yang ni kita letak balik. Jadi dia boleh duduk kat sini senang. Kita nak buka skru ni, part ni. Nak buka, nak ikat balik senang. Okey, nut ni dia pakai spanner bawah 14 aku sambung dengan ni breaker bar ni. Breaker bar ni panjang dia 18 inci Aku beli kat online harga dalam RM18 dah. Tak sampai RM20 dah ni aku beli. Okay, ni sproket belakang hardened steel STT hardened steel. Kita buka. Hardened STT.
36. Okey, ni skru dia dah ke bawah, jadi kita kena pegang pakai tangan. So ini dia skru dia. Dia bentuk dia dia ada rata kat sini. Lepas tu bulat. Okey, kita masuk ke belakang ni. Yang rata ni, rata ni dia ngadap ke dinding ngadap ke dinding di sini. So kita masukkan yang rata ni. Nampak ni rata. Rata tu ngadap ke dinding sini. So tolak masuk ke dalam. Okey. Jadi kita masukkan sini. Kita masukkan ada rapatkan. Okey, sama juga kita dah pasang sini, kita pasang belah sini pula. Okey, ambil satu skru. Yang rata, ingat yang rata. Ngadap ke dinding tu. Jari ni kita tekan satu. Lepas tu ni kita masukkan nut. Kita ambil nut dia. Yang lain pun sama juga. Okey, siap. So kita masuk balik dekat sana. Ketika ketat pakai breaker bar. Ikat dia pun melintang Sini, lepas tu ikat sini, lepas tu ikat sini, lepas tu ikat sini. Okey, dah ketat Ini tadi jatuh tadi bush dia tu kan. Bush dia duduk dalam bentuk dia macam gini. Bentuk dia macam gini. So dia duduk kat dalam ni. Ni yang ini kecil ni masuk dalam. Nampak? Dia terus cucuk dekat bearing kat dalam tu. Bearing ni. So okey, macam tu. Okey, ni dah siap. Kita nak pasang balik ke sana ke tayar sana, ke motor sana. Okey, kat sini ada satu lagi bush ni. Bentuk dia macam gini. Okey, yang bush ni. Nampak? Okey, ni kedudukan dia dekat sini. Duduk dalam ni. Macam ni. Masukkan je. Nampak?
Ni bus panjang macam ni. Dekat dalam ni. Okey. Kita pasang balik Ni skru dia. Okey, kita longgarkan ni ni untuk kita tolak tayar ni ke depan. Jadi kita kena longgarkan ni, longgar. Okey, kita dah longgar berapa ujung tolak ke depan tayar. Okey, kita kena keluarkan ni. Kita tengok skru dalam ni dah sampai ujung belum. Macam ni. Pak, dia dah sampai ujung kan. Belah sana pun aku dah tengok. Belah sana tu. So dia mesti sampai ujung ni macam ni. Okey. Okey, aku nak pasang rantai dah setelah kita dah buat tayar tu ke depan. Okey. So kita nak pasang rantai. Ni rantai lama ni aku masukkan balik dekat sprocket baru ni. Nanti untuk tujuan aku nak tarik rantai baru. Jadi senang kan. So rantai baru ni dia. Baru kita buka. Ni STT juga STT heavy duty O-ring. Ni 428 size. So dia panjang dia 132. Panjang biasa Modenas Chris pakai 108 je. So banyaklah nak kena potong ni.